Tebu peringkat pertama, saya mula tanam tu kan dalam sebulan tu kan, lepas anak dia naik dalam lebih kurang dalam sekaki. Jadi kita letak Black Wizard supaya pecah nak lah kan. Kalau kita benih tu dalam 6, kita nakkan dia jadikan 12. Jadi terpaksa pakai baja yang macam organik. Tapi saya prefer baja Black Wizard lah, pasal dia cantik dia punya pencamahan benih anak dia. Tebu di Jelebu ni memang nombor 1 lah di Malaysia. Dari segi air dia, memang enak dia, memang nombor 1 lah. Tebu ni saya dulu 6 bulan je. Sejak tanam 6 bulan habis lah. Cepat. Dia pemasaran dia, tanah ni cantik. Dia cepat lah. Pasal tanah ni tak pernah digunakan lagi kan. Kalau tanah yang ada macam pernah tanam sawit, getah, dia akan lambat sikit lah. Pasal proses dia banyak lah. Macam-macam musuh ada, anai-anai apa semua.